Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran yang membawa kebenaran, supaya kamu berhukum di antara manusia mengikut apa yang Allah tunjukkan kepada kamu melalui wahyunya. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi pembela kepada golongan yang khianat. Yang Hormat Datuk Speaker, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar. Seramai 4 orang adun yang mengambil bahagian membahaskan rang undang-undang ini, iaitu yang pertama adun Tawang, yang kedua adun Kok Lanas, yang ketiga adun Melur dan yang keempat adun Saloh. Kesemua adun yang mengambil bahagian memberi sokongan penuh terhadap bentangan rang undang-undang Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 yang dikemukakan oleh pihak kerajaan kemarin. Yang Berhormat Datuk Speaker, kita semua tahu bahawa rang undang-undang Kanun Jenayah Syariah 2 1993 telah pun diluluskan sejak 22 tahun yang lalu. Ini sudah lama, 22 tahun ni. Kalau orang berkahwin, anak tiap-tiap orang, tiap-tiap tahun beranak seorang, 22 orang anak. Dan kalau orang yang punya anak yang kecil 22 tahun yang lalu, sekarang ini kalau anak perempuan dah dipinan oleh orang dah. Kita bukan setakat boleh menantu, dah boleh cucu. Saya menyatakan demikian untuk memberi gambaran bahawa kita tidak gelojoh. Sebab ada orang yang mengatakan, kenapa kita nak segerakan? Ini tak perlu disegerakan. Bukan segera. Ini sudah lama dan sekarang ini nampak laluan terbuka. Dan tidak ada siapa yang boleh menafikan sejarah bahawa ketika rang undang-undang Kanun Jenayah Syariah 2 1993 dibentangkan di dalam Dewan Undangan Negeri pada tahun 1993, mendapat sokongan keseluruhan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, sama ada dari pihak kerajaan ataupun pembatan. Dan saya mengharapkan hari ini juga kita mendapat sokongan dari semua ahli Dewan. Kerana pindaan yang kita buat ini, apabila kita mengambil kira pandangan-pandangan semua pihak, termasuklah pandangan orang bukan Islam. Ini keterbukaan kita. Kalau kira ini Kanun Jenayah Syariah, undang-undang Islam, tidak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Walaupun begitu, kerana kita terbuka, pandangan mereka kita terima.
Sebab itu dalam pindaan yang kita buat, undang-undang ini hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Kanun ini hendaklah terpakai kepada tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Bagi apa-apa kesalahan di bawah kanun ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan, ini disebut dalam Seksyen 2. Hanya untuk orang Islam sahaja. Kalau sebelum ini orang bukan Islam diberi pilihan. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. Kalau orang bukan Islam yang melakukan kesalahan itu datang kepada kamu, wahai Muhammad, maka hukumlah mereka. Atau kamu berpaling daripada mereka. Kalau orang belajar bahasa Arab, au itu litakhir, untuk pilihan. Atau. Bahasa Melayu pun atau. Atau ni makna untuk pilihan. Dan ada beberapa pandangan ulama. Kita mengambil pandangan bahawa orang bukan Islam, kita tidak paksa mereka, mereka diberi pilihan. Itu dulu. Tetapi apabila ada pandangan-pandangan, seolah-olah ada ketakutan daripada orang bukan Islam, ada yang menyatakan, sekarang diberi pilihan, mungkin masa akan datang, orang bukan Islam pun tertakluk, diwajibkan, dikenakan. Maka kita menyatakan tidak. Dulu kita bagi pilihan, sekarang tidak ada pilihan. Orang bukan Islam tidak terlibat. Kita ambil pandangan, au a'rid anhum, atau kamu berpaling daripada mereka, kamu tidak menghukum mereka. Ini yang kita buat. Jadi sepatutnya orang bukan Islam menyokong, sepatutnya. Ini pindaan yang kita buat. Jadi tak timbul soal orang bukan Islam menentang, sepatutnya tak timbul. Tak setuju, nak tak setuju pun patut tak boleh. Sebab ini hanya berkaitan kepada orang Islam sahaja. Saya buat bandingan macam hukum al-khitan. Al-khitan itu makna bersunat. Al-khitan wajibun. Khitan bersunat itu wajib mengikut hukum Islam. Lizzakari wal unsa, itu disebut dalam kitab fiqh, sama ada kepada orang laki-laki dan orang perempuan yang Islam wajib bersunat. Dalam hadis Nabi sebut waqtatin, hendaklah kamu bersunat. Perintah ini menunjukkan wajib. Baik, bila orang Islam nak bersunat, adakah orang bukan Islam ada hak untuk menghalang kita daripada bersunat? Ini persoalannya. Apakah mereka ada hak untuk menyatakan saya tak setuju kamu nak bersunat? Itu tak ada hak. Kalau orang bukan Islam tak nak bersunat, kita tak kata apa-apa. Tapi kalau nak halang orang Islam daripada bersunat, itu tidak wajar. Itu sudah tidak demokrasi. Dengan perlembagaan pun tak betul, dengan Islam pun tak betul. Dalam perkara 3, kurangan 1, perlembagaan persekutuan disebut, Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Takkan orang bukan Islam boleh amalkan agama mereka, kita orang Islam tak boleh amalkan ajaran agama kita. Dalam perkara 11, perlembagaan persekutuan disebut kebebasan beragama sebagai kebebasan dan hak asasi. Dalam perkara 11 kurangan 1, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Hudud adalah ajaran Islam. Saya nak jelaskan hukum kepada pencuri. Itu disebut dalam Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri lelaki dan perempuan adalah dipotong tangannya. Ini ajaran Islam. Jadi Quran mengajar kita supaya kita menjatuhkan hukuman kepada pencuri.
Tetapi ada pengecualian. Orang yang mencuri kerana lapar, tidak dipotong tangannya. Bahkan berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila berlaku amul maja'ah, kemarau yang besar. Rakyat berada dalam kelaparan, kesusahan. Orang yang mencuri di amul maja'ah, tahun kemarau itu, tidak dijatuhkan hukuman hudud. Karena tak cukup syarat. Bukan senang. Kenapa kita bersimpati dengan pencuri, tidak bersimpati dengan mangsa yang dicuri? Ini kadang-kadang kita kena perbetulkan pandangan. Kesian tangan dia kena potong kerana mencuri. Patut kita kata kesian dia tu harta dia kena curi. Ini kena betul pemikiran masyarakat kita. Mencuri pula bukan sebarangan. Harta yang disimpan di tempat yang selamat. Kalau tidak disimpan di tempat yang selamat, walaupun dia mencuri, tak boleh dipotong tangan. Kalau tak cukup nisab, walaupun dia mencuri, tak boleh dipotong tangan. Jangan kita ingat terus potong gitu. Hudud itu sendiri memberi makna hukuman yang boleh menghalang manusia daripada melakukan jenayah. Hadda yahuddu bimakna mana'a yamna'u. Hudud makna hukum pencegah. Bila hudud dilaksanakan, orang tak berani nak mencuri. Ini disebut dalam Quran, nakalam minallah, undang-undang cegahan daripada Allah. Bukan nak hukum, nak halal. Sebab tu orang Arab, summiyal bawab haddadan liman'ihin nas anid dukhul. Pengawal ni dalam bahasa Arab dipanggil haddad. Kenapa dipanggil haddad? Kerana pengawal ni dia jaga orang daripada masuk ke rumah ataupun ke pejabat kalau tak ada kebenaran. Dia panggil haddad sebab dia halang orang. Hudud, hukuman yang menghalang orang daripada mencuri, bukan nak potong tangan. Sebab itu 10 tahun Rasulullah melaksanakan syariat Islam di Madinah, hanya 2 orang saja yang disabitkan hukuman kerana mencuri dan dipotong tangan. Yang lain berhenti gerung, tak berani nak curi. 10 tahun 2 kes. 10 tahun. Hari ini 10 tahun berapa kes? Puluhan ribu kes kalau 10 tahun. Hudud bukan nak menghukum, nak menghalang. Nak menghalang penjenayah daripada melakukan jenayah. Ini nak halang orang Islam daripada mencuri. Jadi orang Islam wajib menyokong. Orang bukan Islam tak boleh menyatakan penentangan mereka kerana tidak ada kena-mengena dengan mereka. Dan kita buat ini, kita ikut perundangan. Ada orang kata kita tak ikut undang-undang. Tak ikut undang-undang macam mana kita bawa ke Dewan Negeri? Kalau tak ikut undang-undang, kita tak bawa dalam Dewan Negeri. Kita tak luluskan. Walaupun kita dah luluskan tahun 1993, kita tak laksanakan. Bila ada halangan, ini ikut undang-undang lah ni. Dan bila kita nak buat proses seterusnya, sebelum dibawa ke Parlimen, kita buat pindaan dalam Dewan Negeri. Ini ikut undang-undang lah ni. Kita tak nak pindah Akta 355. Ini ikut undang-undang lah ni. Kita nak memakai peruntukan 76A1. Ini ikut undang-undang lah ni. Kita nak pakai, bukan nak pindah. Kalau memerlukan 2/3 itu nak pindah. Kita bukan nak pindah 76A1. Kita nak guna pakai peruntukan 76A1, itu lain. Nak pindah lain, nak pakai lain. Ini simple majority saja. Oleh kerana hudud ini hukum Islam, syariat Islam ini hukum Islam, orang Islam wajib sokong, dan kita yakin orang Islam akan sokong, dan orang bukan Islam pun akan beri kebenaran, insya-Allah. Tidak akan menghalang kita, kerana itu hak kita. Ahli parlimen kita yang Islam ada 137 orang. Ini sudah melebihi simple majority. Tak ada masalah.
Kita buat dulu. Ya penting kita luluh dulu di sini. Hak di parlimen tu kita kira kemudian. InsyaAllah kita runding. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Kita terus berjalan. Kita buat apa yang boleh. Dan kita tidak pernah berputus asa. Dan saya ucap ribuan terima kasih kepada semua-semua ahli yang berhormat, yang menyampaikan ucapan dan tidak ada khilaf, semua menyokong, termasuk kawan-kawan kita pembangkang, sokong. Dan semalam kita dengar ucapan daripada Kok Lanas yang menyebut dia menyokong pindaan ini kerana Allah. Alhamdulillah, kita buat pun kerana Allah. Jadi kalau sokong kerana Allah, bersedang molek. Sama-sama kerana Allah. Tak ada khilaf, selesai masalah. Memang kita kena buat kerana Allah. Sebab ini adalah hukum Allah. Kalau kita buat tidak kerana Allah, ada kita senyap lama dah. Tahun 93 lagi. Ini kerana Allah. Sebab tu kita sentiasa sebut ini tanggungjawab kita sebagai pemerintah. Hukuman terhadap hirabah, merampok, itu disebut dalam Quran. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Itu disebut dalam Quran. Hukuman terhadap qazaf, tuduh orang zina, disebut dalam Quran. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan perbuatan zina, tiba-tiba si penuduh tidak boleh membawa 4 orang saksi yang adil. Apa makna adil? Saksi itu tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Kalau tak boleh bawa 4 orang saksi, maka si penuduh hendaklah dirotan sebanyak 80 rotan. Ini disebut dalam Quran. Hukuman terhadap syurbul khamr, minum arak, ini kepada orang Islam. Saya setuju apa yang disebut oleh Kok Lanas. Orang bukan Islam nak minum banyak mana minumlah. Dan kita di Kelantan pun kita mengeluarkan lesen khas untuk orang bukan Islam di tempat tertentu. Bukan mereka tak boleh minum arak. Kita tak pernah halang mereka. Orang Islam tak boleh. Ini berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa jalada Abu Bakr 40 wa jalada Umar 80 wa kullun sunnatun wa hadha ahabbu ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman rotan kepada peminum arak sebanyak 40 rotan. Sayyidina Abu Bakar juga menjatuhkan hukuman rotan kepada peminum arak 40 rotan. Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman kepada peminum arak 80 rotan. Wa kullun sunnatun, kedua-duanya adalah sunnah Nabi. 40 pun sunnah, 80 pun sunnah. Wa hadza ahabbu ilayya, ini yang lebih aku suka, yakni 80 rotan. Sebab itu dalam kanun jenayah syariah kita memperuntukkan bahawa hukuman kepada peminum arak di antara 40 hingga 80 rotan. Tak boleh kurang daripada 40, tak boleh lebih daripada 80. Rotan dalam Islam ni pula kecil. Kecil. Ni lebih kurang besar ni. Cara merotan pula tak boleh angkat sampai nampak bawah ketiak. Lain dengan cara merotan di mahkamah sivil sampai keluar kulit. Meninggalkan kesan sampai mati. Sampai mati. Satu rotan pun tinggal kesan sampai mati. Akan tinggal parut sampai mati. Ini besar ni. Angkat begini saja. Kenapa kita tak nampak keindahan undang-undang Islam? Undang-undang Islam ni cukup indah. Cukup bagus. Sehingga Nabi SAW menjelaskan, idra'ul hudud anil muslimina mastata'at.
mastata'tum fa in wajadtum lil muslim makhraja fakhallu sabilah fa innal imama la an yukhti'a fil afwi khairul lahu min an yukhti'a fil uqubah. Rawahu Tirmizi wal Baihaqi. Rasulullah menyatakan, naklah kamu seboleh-bolehnya cari alasan supaya tidak menjatuhkan hukuman hudud bila berlaku kesalahan hudud. Ini kadang-kadang orang silap faham, dia kata hukum hudud tak perlu ada. Tak, kena ada. Tapi ketika nak laksanakan, cari ruang-ruang. Nabi sebut, fa in wajadtum lil muslim makhrajan fakhallu sabilah. Kalau ada ruang-ruang untuk kamu bebaskan dia, bebaskan. Ruang macam mana? Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, idra'ul hudud bisyubhat. Hudud tidak boleh laksanakan apabila ada syubhat, ada kesamaran. Cari ruang untuk bebas. Nabi sebut cari ruang untuk bebas, bukan cari ruang untuk hukum. Ini tak ada dalam perundangan lain daripada Islam. Nabi minta hakim cari ruang untuk membebaskan pesalah hudud. Ini disebut dalam hadis riwayat Tirmizi dan Al-Baihaqi. Idra'ul hudud 'anil muslimina mastata'tum fa in wajadtum lil muslim makhrajan fakhallu sabilah fa innal imama la an yukhti'a fil 'afwi khairul lahu min an yukhti'a fil 'uqubah. Kerana hakim atau pemerintah lebih baik ia tersilap membebaskan orang yang bersalah daripada ia tersilap hukum orang yang tidak bersalah. Ini keadilan. Ini keadilan Islam. Kesalahan irtidad, murtad, disebut dalam hadis Nabi, man baddala dinahu faqtul. Jadi semua sekali ini disebut dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini, ayat-ayat ini ayat yang qat'i. Qat'iyatud dilalah, qat'iyatus subut. Ni qat'i, tak boleh. Hudud ni hak Allah. Siapa pun tak boleh. Tak boleh pindah, siapa pun tak boleh pindah. Dan jenayah syariah ni sebenarnya terbagi kepada 3, bukan hudud saja. Hudud, qisas dan ta'zir. Hudud, qisas dan ta'zir. Qisas ni berkenaan dengan pembunuhan dan juga kecederaan. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu pada hukuman qisas, hukuman balas yang setimpal itu hayatun, hidup. Kenapa Allah Ta'ala sebut hidup? Hayatun, hidup. Mufassiri menyebut kerana apabila orang tahu bunuh orang, dibunuh balas, maka dia tak berani untuk membunuh. Maka dia pun hidup. Orang yang dia nak bunuh pun hidup. Masyarakat pun boleh hidup tenteram. Itu mana hayah. Walakum fil qisasi hayatun. Hayah. Ini adilnya hukum Islam. Ya berhormat Datuk Speaker, untuk membolehkan Enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 dapat dilaksanakan, maka insya-Allah satu rang undang-undang persendirian ahli parlimen, Private Members Bill, hendaklah dibawa dan diluluskan oleh parlimen bagi meluaskan bidang kuasa mahkamah syariah dengan membina Akta 355. Ini yang kita akan buat selepas daripada kita luluskan di sini. Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 pindaan 1984. Bidang kuasa yang ada ketika ini hanyalah setakat 3 tahun penjara, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan. Itu saja bidang kuasa mahkamah syariah sekarang ini. Itu saja. Jadi ini tidak menepati syariah Islam. Kanun jenayah syariah ini tidak boleh dilaksanakan kalau kita tak buat pindaan ini. Kalau kita tak pindah Akta 355 ini.
Bidang kuasa ini hendaklah diperluaskan sehingga boleh menghukum seperti mana yang diperuntukkan oleh Kanun Jenayah Syariah 2/1993 2015 yang akan kita luluskan sekejap lagi insya-Allah. Kerana apa yang kita luluskan, yang kita bentang ini adalah menurut ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Quran, As-Sunnah, menurut Islam. Dan Akta 355 ini tidak memerlukan 2/3, hanya simple majority. Begitu juga kita nak memakai peruntukan 76A1. Bukan kita nak pindah. Ini juga perlu kepada simple majority sahaja. Dengan ini ditegaskan bahawa kuasa parlimen, ini 76A1. Dengan ini ditegaskan bahawa kuasa parlimen untuk membuat undang-undang mengenai sesuatu perkara yang disebut satu persatu dalam senarai persekutuan, termasuklah kuasa untuk membenarkan badan-badan perundangan negeri, badan-badan perundangan negeri-negeri, atau mana-mana daripadanya tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan jika ada yang dikenakan oleh parlimen untuk membuat undang-undang mengenai kesemua atau mana-mana bahagian perkara itu. Ini kita nak guna peruntukan ini. Yang Hormat Datuk Speaker, jadi saya mengharapkan dan saya yakin serta percaya semua sekali ahli Dewan Undangan Negeri dalam Dewan pada hari ini akan bersetuju dengan sebulat suara. Kerana ini hukum Allah yang tidak boleh diingkari oleh kita orang Islam. Ingat kepada amaran Allah di dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kerana engkar, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah golongan yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang fasik. Seterusnya yang kita buat pindaan juga ialah Seksyen 15/2, iaitu liwat isteri. Dalam Kanun Jenayah Syariah 2/1983 disebut bahawa hukuman hudud hanya dikenakan kepada peliwat, yakni meliwat selain daripada isteri. Itu disebut. Orang yang liwat selain daripada isteri dikenakan hukuman hudud, menyebabkan orang yang tidak memahami syariat Islam menganggap bahawa meliwat isteri dibenarkan. Sebenarnya meliwat isteri tidak dibenarkan. Cuma liwat isteri tidak boleh dikenakan hudud, sebaliknya dikenakan hukuman ta'zir. Isteri itu isteri dia, cuma salah dia liwat. Lain kalau dia liwat orang lain, itu kena hukum hudud. Jadi kita berjelas selalu. Kita masuk dalam Seksyen 15/2. Iaitu seorang suami yang melakukan kesalahan liwat ke atas isterinya hendaklah dihukum dengan ta'zir. Kita berjelas selalu. Dan nampak nak keliru sangat. Sebenarnya patut tak keliru sebab dia bahagian hudud lain, ta'zir lain. Tapi oleh kerana dia baca sebahagian, jadi kita letak selalu, kita ra'i belaka.
Hak mudah faham pun kita raih, hak payah faham pun kita raih, hak bebal pun kita raih. Yang ketiga, pindaan kita buat berkenaan dengan qarinah zina kita buat. Yang ketiga ialah kelayakan untuk menjadi hakim. Di bawah Seksyen 68, seseorang yang sedang kelayakan untuk menjadi hakim. Seseorang yang sedang atau pernah memegang jawatan hakim Mahkamah Tinggi Melaya atau Sabah dan Sarawak atau Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan atau mana-mana orang juga yang mempunyai kelayakan untuk dilantik menjadi hakim. Mana-mana mahkamah tersebut adalah layak untuk dilantik menjadi hakim. Manakala ulama yang layak dilantik menjadi hakim ialah seorang yang sedang atau pernah memegang jawatan qadi besar atau ketua hakim syar'i atau mufti kerajaan atau mana-mana orang yang mempunyai kelayakan untuk memegang jawatan tersebut dan dikenali mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hukum syarak. Yang hormat Datuk Speaker, insya-Allah segala ucapan kita memberi sokongan kepada kanun jenayah syariah ini dan sokongan kita kepada kanun jenayah syariah ini akan dinilai sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Maksudnya sesiapa yang memberi syafaat pertolongan yang baik, sokong perkara baik, tolong perkara baik, yakul lahu nasibun minha, maka ia tetap akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, sebaliknya siapa yang beri sokongan yang buruk kepada perkara yang bercanggah dengan Islam, yakul lahu kiflun minha, dia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Firman Allah taala, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Maksudnya itulah batas-batas syariat Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang besar. Sebaliknya, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya serta melampaui batas-batas syariatnya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang cukup menghinakan. Sekian, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.